Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatih Arissa binti Azwai, pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Bayur. Pada kali ini, saya akan berkongsi tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Bahan digital memperkasakan pendidikan negara bermaksud penggunaan alat-alat sumber digital seperti e-book, video pembelajaran, aplikasi, platform seperti Microsoft Teams dan juga Google Classroom. Ia juga dapat meningkatkan kualiti dan keberkesanan pendidikan negara. Kita melihat situasi pertama. Bahan pembelajaran digital seperti ini mampu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami. Mari kita lihat situasi kedua. Bahan digital ini dapat merapatkan jurang pendidikan antara pelajar di bandar dan di luar bandar. Yang tidak betul, tetapi maksudnya sampai yang seperti kenyataan tersebut. Apa ni akan digunakan untuk merayakan benda? Soalan ni senang je, simple je. Okey, baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Dah bersedia? Ya. Dah bersedia? Ya. Okey. Sesuatu. Betul? Tunjuk. Present perfect and lastly continuous tense. Pembelajaran boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa. We must know. Bahan digital sememangnya menjadi pemangkin kepada pemerkasaan sistem pencucukan negara. Sesuai dengan era revolusi perindustrian 4.0. Teknologi ini adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan generasi yang berfikiran kreatif dan celik teknologi. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. I got so much money.